Rugi siapa yang belum lagi ada akaun Public Gold ni, memang rugi. Sebab bila tak ada akaun Public Gold, memang tak dapatlah nak menabung emas fizikal dengan harga yang murah dan rendah. Dekat Public Gold, kita menabung emas fizikal serendah RM100 je. Mana lagi nak dapat peluang yang best macam ni? Dah lah harga murah, nak dapatkan fizikal pun sangat-sangat mudah. First, kita kumpul dulu gram emas sikit-sikit dalam akaun. Bila dah kita rasa nak keluarkan emas fizikal, kita tekan sahaja button withdraw dan kita boleh pilih produk apa yang kita nak keluarkan. Minimum emas yang paling kecil kita boleh keluarkan adalah 0.5 gram. Kalau minat dinar yang bentuk bulat tu, kita boleh keluarkan paling kecil 1/4 dinar. Best kan? Sebab tu saya kata kalau siapa belum lagi ada akaun Public Gold memang rugi. Rugi apa? Rugi pertama rugi masa, yang kedua rugilah tak dapat nak menabung emas. So kepada siapa yang tak nak rugi lama-lama, boleh mulakan tabungan emas, buka akaun Public Gold secara percuma, tekan link di bio, atau boleh juga isi beg biru ataupun boleh tekan mana-mana link yang saya tinggalkan untuk saya bantu mulakan tabungan emas pertama di Public Gold. Yang paling penting, kalau siapa yang nak buka akaun, pastikan pilih dealer yang aktif. Jangan terus buka bawah Public Gold direct, sebab memang akan rugi berkali-kali ganda. Harga siapa yang daftar bawah Public Gold dan harga yang daftar bawah dealer sama sahaja, tak ada beza pun. So bila kita ada dealer, kita adalah tempat nak bergantung, tak tahu nak register macam mana, tak tahu nak login macam mana, nak beli pertama, nak withdraw, itu semua kita boleh tanya dealer aktif seperti saya ni. Okey, dah faham? Jom mulakan tabungan emas pertama di Public Gold.